4 Ogos 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita sudah memasuki surah yang baru. Dan pada kali ini kita masuk kepada ayat-ayat awal pada surah Al-Qiyamah. Bagi tuan-tuan memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-10, muka surat ke-201. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برك البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مآذيره. صدق الله العظيم. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Dia bertanya, bila ke hari kiamat itu? Maka apabila mata terbeliak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sahajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang ditinggalkannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jadi muslim-muslimat dimuliakan sekalian, kalau kita lihat dalam gaya bahasa Al-Quran ni ada perbezaan daripada bahasa yang dituturkan oleh orang Arab. Jadi kalau kita lihat ada berbagai pandangan para ulama lah terhadap ayat pertama ni, la uqsimu biyaumil qiyamah. La ni ada yang mengatakan merupakan huruf zaidah, tambahan, tapi dia sebagai satu sanggahan terhadap perkataan sebelumnya dalam surah yang terdahulu, iaitu surah Al-Mudaththir. Kalau kita perhatikan, kerana kaitan surah ni dengan surah yang lalu seperti disebut oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, bahawasanya ini ada kaitannya dengan membuktikan kehebatan Allah SWT, penciptaannya, kejadian hari kiamatnya. Dan kalau kita perhatikan perkataan kiamat ni seperti yang telah kita bincangkan, kata Al-Imam Ibn Katsir ada menceritakan lebih 80 tempat menggambarkan keagungan hari yang menakutkan itu. Bagi orang beriman, gembira mereka untuk kembali kepada Allah SWT. Tapi bagi mereka yang melakukan maksiat dan banyak masalahnya dalam kehidupan, maka sukarlah dia untuk melalui detik-detik menakutkan itu. Tuan-tuan tentu tahu seorang sahabat Nabi yang mulia, seperti disebut oleh Imam Zahabi dalam Syiar Amin Walak, namanya Bilal bin Rabah. Ni seorang manusia yang diseksa teruk oleh tuannya kerana memeluk Islam. Menceritakan tentang orang sedemikian yang rindukan hari kiamat, rindukan bertemuan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah mendahuluinya yang wafat lebih awal. Sahabat yang berkulit hitam ni, Bilal bin Rabah ni, iman yang tertanam dalam dirinya bagaikan gunung yang teguh. Walaupun diseksa dengan kejam, tapi Bilal tidak beranjak daripada akidahnya. Hanya Allah saja tempat dia sembah. Dan kemudian bila Abu Bakar Siddiq membebaskannya dengan belinya pada harga yang cukup mahal, sehingga majikannya yang memilikinya berkata kepada Abu Bakar, engkau tersilap, aku telah menipu engkau, harga yang kau beli ni cukup mahal wahai Abu Bakar. Bodoh engkau wahai Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, engkau yang bodoh. Sebenarnya kalau engkau letak harga di 2 kali ganda daripada yang kau jual pada aku sekarang ni pun, aku tetap akan belinya. Jadi sejak dibebaskan, Bilal yang sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW berkhidmat kepada baginda, turut serta dalam semua perangan bersama Rasulullah. Beliaulah orang pertama yang melaungkan azan bila disyariatkan. Bila Nabi wafat, Bilal pindah ke negara Syam dan menetap di situ sampai ke akhir hayatnya. Tuan-tuan tahu tak, kata Imam Zahabi yang Syiar Alamin Nubala ni menceritakan bila Bilal ni hampir wafat, isterinya menangisi penyakit yang berlaku padanya, kesakitan di alaminya, sakaratul maut. Bahawa wanita ni bersedih kerana akan berpisah dengan suaminya yang salih, yang muslih. Tapi dalam masa yang sama, kelihatan Bilal ni sangat gembira. Dia berkata, besok aku akan berjumpa dengan para kekasih, terutamanya Rasulullah SAW.
SAW. Ni cerita tentang kiamat ni, dia adalah untuk membangunkan apa tahu, antara fawaid, antara perkara yang menarik bagi seorang Muslim menceritakan tentang hari kiamat ni, supaya mereka mengetahui adanya balasan untuk mereka atas segala perkara yang dilakukan ketika di dunia dahulu. Jadi menceritakan tentang kelebihan al-hadith an yaumil akhirah ni, menceritakan tentang kelebihan hari kiamat ni bagi orang beriman. Keimanan pada hari akhirat ni akan menyuburkan sifat sabar, sifat rida, mengharap pahala daripada Allah SWT. Nanti saya akan huraikan kepada tuan-tuan bagaimana penggunaan la dalam konteks saya ni, la uqsimu yaumil qiyamah. Tadi ada berbagai tafsiran lah, dan orang Arab pun memang menggunakan la ni. La wallah contohnya, mereka kalau bersumpah mereka kata la dulu start, kerana menyebut la di awal ni untuk menunjukkan kepada penekanan pada sumpah yang diberikan itu. Ini satu uslub bahasa Arab lah, kalau kita perhatikan, seperti kata Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, dan begitu juga disebut oleh Syekh Tahir Ibn Ashur, ulama yang terkemuka dari utara Afrika ini. Jadi sebenarnya menceritakan tentang kiamat ni, dia membangunkan dalam diri manusia, orang beriman ni, sifat sabarnya, sifat ridanya, sifat yakinnya, bahawa mereka mengetahui bahawa dunia ni merupakan tempat ibtila, test. Dia merupakan satu, bukan tempat untuk balasan dan bukan tempat kenikmatan yang kekal. Sebab itu kalau mendapat satu nikmat jangan terlalu gembira, kerana belum tentu ia berkekalan. Kalau ditimpa satu musibah janganlah terlalu sedih, kerana dia juga tidak akan kekal, kerana sifat dunia ni begitu. Sebab adalah hadis yang kita pelajari selalu, hadis sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman ni semua benda baik baginya. Kalau ditimpa satu musibah dia bersabar, kebaikan baginya. Kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Walaysa zalika li ahad li ghairil mu'min. Tak ada pun benda seperti itu untuk orang yang tidak beriman. Yang kedua, kalau kita tengok antara fawaid zikr akhirah, kelebihan menyebut tentang akhirat ni, bahawa dia menjadikan seorang mukmin itu pemaaf tau, lapang dada, sanggup berkorban, kerana dia menghidupkan semangat untuk berkorban, memberi dan infak, kerana Allah pasti menggantikan apa yang diinfakkan itu di jalan Allah SWT. Sebab itulah para sahabat menjadi pemimpin dan tauladan dalam sudut pengorbanannya, infaknya, kemaafan, kemurahan hati. Itulah sifat orang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Lagi bila menceritakan banyak akhirat ni, seperti kata Imam Ibn Katsir, dia menyebabkan hati tidak terpaut kepada dunia. Sebab seorang yang mengetahui akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal dunia, maka akan mengamalkan zuhud. Ada dunia sekalipun dia tidak menyebabkan melekat di hati dan menjadi penghalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, bahawa Nabi menyatakan dunia ni dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seorang yang mencelupkan jarinya dalam hutan. Lihatlah berapa banyak air melekat pada jarinya bila diangkat. Lagi dalam tafsir Ibn Katsir menunjukkan bahawa mengingati hari akhirat ni membersihkan hati daripada sifat hasad, dengki, perselisihan. Dan mengingati hari akhirat ni, antara faedahnya yang kelima, iaitu menjadi satu ancaman tau kepada orang yang zalim, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menganiaya orang lain. Ini patut menjadi satu ancaman buat kamu agar jangan berkala melakukan kezaliman, kerana kezaliman yang akan menjadi kegelapan di akhirat. Memang tidak berbaloi untuk kamu melakukan satu kejahatan kepada orang untuk tempoh hidup yang mungkin puluhan tahun yang kamu rasakan panjang, tapi akhirat besok abad, sifatnya abadiyun sarmadiyun. Seperti kata Syekh Muhammad Ali Tantawi, alangkah ruginya orang melakukan maksiat ni, sesaat gembiranya, nanti dibongkarkan orang, berabad duka cita dan penghinaan yang berlaku pada dirinya. Sedangkan orang yang melakukan ketaatan ni sebenarnya sekejap saja hidup dunia ni, maka dia akan dapat kebahagiaan bekal di akhirat sana. Lagi, orang yang sedar hari akhirat ni ada, dia akan jadi seorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas tau, kerana dia ada sifat muraqabatullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia membangunkan dalam diri orang ni supaya jangan lalai dan supaya jangan berkala melakukan dosa, mesti bertaubat kepada Allah SWT. Sebab kata seorang ulama terkemuka namanya Al-Harith Al-Muhasibi rahmatullah alaihi, dia berkata tak ada seorang pun derhaka kepada Allah melainkan pada hari itu dia sebenarnya dia sedang melupakan hari perhitungan yang sungguh dahsyat. Jadi aku mengingatkan diriku dan kamu semua daripada satu hari yang Allah telah meletakkan bahawa dia tidak akan meninggalkan seorang hamba pun sehingga dia menyoalnya seluruh amalannya. Laisa bainaka wa bainahu tarjuman. Tak ada seorang pun akan jadi orang tengah di antara kamu ketika bercakap dengannya nanti. Menceritakan lagi tentang akhirat ni tuan-tuan, itu sebab melahirkan sifat muraqabatullah. Saya teringat satu kisah yang menarik, dulu pernah kita bincangkan ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah beberapa tahun yang lalu, berkaitan dengan ayat ke-226, 227, kisah tentang ilak. Tahu tak ilak tuan-tuan? Ini pernah kita bincangkan dahulu. Ilak ni satu perkara yang berkaitan dengan orang perempuan yang kalau suaminya bersumpah untuk tidak bersama dengannya dalam tempoh 4 bulan ataupun kurang. Boleh kita lihat sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-226, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang yang mengilak isinya, dia diberi tangguh 4 bulan. Kemudian jika dia kembali pada isinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ni ilak ni sumpah tau. Kalau seorang tu bersumpah untuk tidak mendatangi isinya dalam waktu tertentu, kurang ataupun
pun lebih kurang 4 bulan ke bawah lah. Kalau kurang dari 4 bulan, maka dia wajib menunggu masa yang telah ditentukan. Lepas itu dia boleh mendatangi isterinya semula. Maka jika si isteri agak bersabar, dia tidak berhak menuntut untuk rujuk pada masa itu. Inilah yang berlaku, yang tegaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ini satu kisah lah yang berkaitan bahawa Rasulullah SAW pun pernah mengelak untuk tidak mendatangi isterinya selama sebulan. Kemudian pada hari yang ke-29 Nabi pun datang kepada mereka dan Nabi bersabda bulan itu ada 29 hari. Ini kisah tentang elak ni ada satu kaitan yang menarik tentang muraqabatullah, iaitu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni seorang khalifah yang terkemuka lah, yang berjiwa rakyat lah, yang turun untuk menghadapi, melihat perkembangan rakyatnya setiap waktu lah. Ada satu kisah yang menarik bahawa Sayyidina Umar ni lalu di Madinah pada waktu malam. Tiba-tiba dia mendengar seorang perempuan ni nak menceritakan muraqabatullah lah, kenang akhirat ni lah, ni permulaan surah Qiyamah yang kita bincangkan ni. Tambatan hubungan kisah ni saya bawa kepada tuan-tuan untuk tuan tahu kenapa golongan yang awalin as-sabiqin dahulu begitu kuat iman mereka, kerana mereka memahami qiyamah dengan sebenar-benarnya. Ini perempuan ni, dia suaminya pergi berjihad dalam satu tempoh masa berbulan-bulan. Perempuan ni masa rindu yang amat sangat. Inilah perempuan pun, orang pun ada nafsu juga. Perempuan ni berkata, dia mendendangkan satu syair soal macam lagu lah. Sayyidina Umar mendengarnya. Tatawala hadzal lail waswadda janibu wa arraqani alla khalila ulaibu fa wallahi laula Allah inni uraqibu la hurrika min hadzal sariri jawanibu. Ni kata-kata ni tuan, malam begitu panjang, hitam kelam, gelap katup berkelilingnya. Aku tak dapat tidur kerana tiada kekasih untuk aku bermain-main, berseronok dengannya. Fa wallahi laula Allah inni uraqibu. Demi Allah, jika bukan kerana Allah yang selalu mengawasiku, nescaya la hurrika min hadzal sariri jawanibu. Saya ni katil akan bergoyang. Maksudnya kecenderungan untuk melakukan maksiat itu telah pun dapat dikontrol kerana teringat adanya Allah SWT yang mantau. Panjang syair ni sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir ada dibawakan, tatawal hadzal lailu wazwarra janibu wa arraqani alla daji'a ulaibu ulaibu tawran wa tawran ka'annama bada qamaran fi dhulmatil laili hajibu yusaru bihi man kana yalhu biqurbihi latiful hasha la yahtawihi aqaribu wallahi laula Allah la syai'a ghairuh la naqadha min hadzal sariri jawanibu walakinnani akhsha raqiban wa kalan bi anfasina la yafturu ad-dahra katibu ma khafat rabbi wal haya'u yasudduni wa ikramu ba'li an tunala marakibu. Ini menarik syair ni, menceritakan tentang seorang perempuan yang kesepian pada waktu malam. Dia punya suami, tapi suaminya pergi berjihad dan berbulan-bulan tidak pulang. Menarik tuan, kisah ni saja saya bawa kepada tuan dan ceritakan bagaimana muraqabatullah yang ada pada generasi salafus salih, para sahabat termasuk isteri-isteri mereka, sehingga menyebabkan mereka tidak tergamak untuk melakukan maksiat. InsyaAllah saya akan bincangkan perkara lanjut dan juga fawaid zikri yaumil akhirah. Antara faedah-faedah mengingati hari akhirat ni, dan satu perkara menarik lagi dalam bahasa Arab ni, kalau kita lihat penambahan huruf ta pada satu perkataan itu merujuk kepada mubalaghah tau sebenarnya. Macam kalau kita sebut orang tu sangat alim, kita panggil allamah. Kalau orang itu banyak meriwayatkan hadis, kita panggil dia sebagai contohnya seorang yang banyak faham, fahama, kita panggil dia. Jadi perkataan ta digunakan bagi merujuk kepada makna berlebihan dalam satu perkara. Maknanya satu untuk mubalaghah. InsyaAllah perkara ini akan saya uraikan lanjut pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Suku Abad Hikmah FM 25 tahun